أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu taala masih lagi memanjangkan umur kita dan memberi kita kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah dalam menjunjung suruh Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan kita ni diterima oleh Allah dan menjadi hujah penolong kepada kita ketika kita dihadapkan ke mahkamah Rabbul Jali di padang mahsyar. Kita sambung pengajian kita pada pagi yang berkat ini, pada pagi Jumaat ni. Kita ambil dulu kitab Muhimmah, kitab tentang adab antara suami dan isteri, yang mana kitab Muhimmah ni di hadapan tu, di pada permulaan kitab tu menceritakan tentang perihal isteri ataupun tanggungjawab isteri kepada suami. Dan selepas pada itu diceritakan pula tentang perihal macam suami, tanggungjawab suami kepada isteri. Bukan berertinya ada yang mengatakan orang yang tak mengikuti pengajian kitab Muhimmah ni dengan sampai selesai, sampai tamat, dia mengatakan bahawa kitab Muhimmah ni kita kata ke isteri sahaja, bukan. Jadi hari ni kita sambung pengajian kita, apabila kerana kita ni, jemaah kita ni sebahagian besarnya telah pun berkeluarga, dan di sini kita nak bukalah tentang tanggungjawab isteri ataupun sikap ataupun perbuatan isteri yang dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui mengadakan hubungan dengan suami dan dengan suami, insya-Allah. Sebab jarang perkara ni diceritakan di surau masjid. Kalau sebut adab tentang suami isteri, orang yang belajar tidak ada kitab lain kecuali kebanyakannya belajar tentang kitab Muhimmah. Jadi gitu. Dan bahagian fiqh pula, insya-Allah kita akan mula masuk dalam rukun yang kelima, iaitu bahagian rukuk. Tapi waktu kita tawakuf dulu sekejap, kita ambil dulu kitab Muhimmah dulu . Baik, kita mula pada muka surat. Kalau hak yang Jawi tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muka surat 3 kalau hak Jawi, muka surat 3 baris yang ke-9 daripada atas. Yang ada bracket tu, dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kayak gitu. Dan kalau kitab Romi pada muka surat 5, dia ada sama juga, dan bracket tu, dan telah luar bracket berkata Aisyah radhiyallahu anha. Boleh situ. Ni kita belajar untuk kita amal, bukan belajar dengar saja dak. Bukan belajar dengar saja dak. Kita belajar untuk kita amal. Kalau belajar saja untuk dengar saja, untuk tahu saja, maka lepas pada tu berasa nak mari belajar, mari. Berasa tak mau mari, tak mari. Tak ada hal. Ulang balik Ustaz ulang balik. Ustaz ulang balik. Belajar ilmu fardu ain ni perintah Allah. Perintah yang putus daripada Allah. Yang mana dijanjikan oleh Allah dengan azab
bagi sesiapa yang sengaja meninggalkan akan dia. Jadi hak ni kena jaga molek. Dan hati kita jangan buta. Maksud hati kita jangan buta, zohir kita tengok guru yang mengajar, guru yang cerita, guru yang bagi tahu bahawa kita ni wajib mari belajar. Tapi hakikatnya itu perintah Allah. Macam kita lah, kita tengok syariatnya, zohirnya tengok guru yang mengajar, tapi hakikatnya Allah lah yang ajar. Allah lah yang nak beri ilmu kepada kita. Kerana itulah Allah bukakan pintu hati kita, beri kita kekuatan untuk mari duduk dalam majlis ilmu, dalam menjunjung suruh Allah dan mengikut sunnah Nabi SAW. Dan sekarang kita sedang mengadakan hubungan dengan Allah. Kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Allah yang perintah, kita yang diperintah. Dan kita mari belajar ni junjung suruh Allah tu untuk nak tunjuk kepada Allah, kita ni hamba dia, kita ni taat dah kepada dia. Tak jadi kepada orang yang tak mari belajar. Jadi kalau orang yang tak mari belajar, dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah. Seolah-olahnya Allah tak ada berhak untuk nak nak perintah kepada dia mari belajar. Dia tak peduli. Macam hak ustaz kata samalah, ada aku kisah. Ada yang dia mari belajar lagi tapi duduk dalam majlis yang bukan ilmu fardu ain. Itu kena jaga baik. Akhir-akhir zaman ni ramai sangat ustazah yang mari pimpin masyarakat hanya dengan tazkirah. Tazkirah dia bukan majlis ilmu. Tazkirah ni dia sekadar hanya kalau kita ni ilmu fardu ain lekat dah, dia tazkirah ni cuma sunat. Tapi kalau kita tak lekat lagi ilmu fardu ain, pergi ke majlis tazkirah, hukumnya adalah haram. Kita nampak gitu je. Hukumnya adalah haram. Haram tu dosa. Haram tu dosa tu akan membebankan kita, memberatkan kita, ketika kita kembali kepada Allah. Yang mana dosa-dosa tu adalah akan menjadi pemberat ketika amalan kita ditimbang di mizan di hari akhirat. Ini cukup menakutkan bagi orang yang beriman sungguh-sungguh lah. Bagi orang yang iman dia tak teguh, dia tak rasa takut tu. Dia takut hak dunia je. Kerana itulah jangan orang kata jangan leka dengan ustaz-ustazah yang dengan sabit dia kita meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Walaupun atas label pergi dengan ustaz ataupun ustazah, kena jaga molek. Jadi kayak gitu. Dan ada juga ustaz-ustaz yang mari mengajar di surau masjid. Apabila orang tanya dia mengajar tafsir Quran, bila orang tanya dia, ustaz sebab apa dak ajar ilmu fardu ain, ada ustaz yang jawab, saya mari di masjid ni memang saya nak mengajar fardu ain, tapi jawatan kuasa masjid dah yang minta saya supaya saya mengajar tafsir Quran. Ini masalah. Kerana itulah melantik jawatan kuasa masjid ni, jawatan kuasa masjid atau surau ni nak kena orang yang ada ilmu. Ada ilmu maksudnya bukan boleh mengajar dah, ada ilmu. Dia tahu ilmu apa yang perlu didahulukan. Ada yang dia tak tahu, dia rasakan bahawa ilmu fardu ain tu dah cukup dah. Ilmu fardu ain tu dah cukup dah. Kerana itulah insya-Allah ada soalan daripada jemaah kita tentang ilmu fardu ain. Orang yang tak boleh belajar hak ilmu fardu ain. Antaranya tengok ustaz baca selalulah sebelum kita belajar, biar kita sungguh sikit. Dia kata dia tanya betul ke
Ustaz, macam mana kita nak jawab bagi orang yang bagi alasan tak nak mengajar, yang tak ambuh mari mengaji. Mengaji tu belajar lah. Yang tak nak mengaji, tak ambuh belajar ilmu fardu ain lah. Tak nak mengaji semula ilmu fardu ain. Tak ambuh belajar mula. Sebab dulu belajar sekolah rendah je kan. Sebab rata-rata mereka beralasan. Sebahagian rata-rata ni maksudnya sebahagian besar. Ramai yang kata beralasan sudah memadai dengan apa yang mereka amalkan selama ni. Dan mereka lihat di sekeliling mereka yang meninggal pun yang telah mati. Yang telah mati di sekeliling mereka yang meninggal pun mati dalam rupa husnul khotimah. Husnul khotimah ni penyudah yang baik. Contohnya seperti mati malam Jumaat, muka mati dalam keadaan muka bersih, ada yang bau wangi daripada perkuburan orang yang mati, dikubur dia tu bau wangi, dan semua yang mati ini mereka tahu bukanlah orang yang mengaji fardu ain pun. Gitu. Hak tu payahlah kalau kita tak belajar, memang payahlah. Sebab syaitan dia akan tahan macam mana pun daripada seseorang tu mari belajar. Sebab ramai juga yang anak-anak buah ustaz, kalau dulu tu macam katalah masa mari belajar anak-anak, kalau benda ni anak-anak mari belajar tu muka macam kena telang kita. Nak marah ke kita sebab apa? Dengan sebab kita yang mak ayah dia paksa dia mari belajar. Sedangkan mak ayah dia suruh mari belajar tu untuk pahala ke dia. Untuk dapat pahala, dia tak dapat dosa. Orang yang banyak dosa, orang ni pasti ghalibnya di sisi itu akan disentuh oleh azab Allah. Sama ada dunia, sama ada dalam kubur ataupun akhirat. Hak tu pasti tak dapat dok. Ghalib. Jadi kira gitu. Hak tu. Jadi hak tu syaitan suruh. Jadi seseorang yang dikuasai oleh syaitan memang dia panah, memang dia tak suka orang belajar. Dia akan tahan macam mana pun. Kerana itulah kita kena kenal siapa syaitan, siapa Allah, mengenal diri dan mengenal syaitan. Supayanya kita tahu apa yang terlintas daripada hati kita tu hak daripada syaitan ke ataupun daripada malaikat. Jadi kayak gitu. Sebab apabila kita mari belajar, kita dapat ilmu, maka syaitan dia akan susah untuk nak tipu kita. Jadi gitu. Jadi siapa-siapa yang ikut syaitan selama ni tak belajar memang happy lah. Kita happy tapi dalam keadaan roki buang hati ada kiri duduk tulis. Perbuatan kita yang akan memberatkan timbangan kita di sebelah kiri. Dan bila berat sebelah kiri, kita pasti akan disentuh oleh api neraka. Kita tak mikir ni. Nak kalau anak-anak dia tak mikir benda tu. Dia fikir nak happy je. Jadi hak cuma nak tanya, nak jawab sini lah. Ustaz nak jawab. Dia kata ada orang tak ambuh mari belajar ni, bila orang ajak mari belajar mula, kemah mula, dia kata sudah memadai sudah memadai apa yang mereka amalkan selama ni. Maksudnya ilmu fardu ain lepas dah dia. Cuma ni ustaz nak jawab, bagi sesiapa kita nak tahu macam mana ilmu fardu ain kita lepas ataupun tidak. Dulu ada seorang anak buah ustaz. Dia kerja, dia buat dia kerja kebetulannya buat kerja di sebuah rumah ustazah. Rumah ustazah. Bila cakap jadi terlepaslah kata dia anak buah ustaz ni, dia kata malang dia pergi belajar, dia mari belajar kat ustaz. Ustazah tu kata, dah, hak anak buah tu kahwin dah.
Dia kata, ustazah tu kata, dah habis lagi belajar ilmu fardu ain. Aku. Lepas tu anak buah yang ustaz ajar tu, dia ustaz khabar dah. Kalau orang tikar kita ni, dah habis lagi fardu ain, senang je. Satu je jawapan. Kita tanya balik dia. Kita tanya balik. Dia tanya macam ke ustaz khabar lah. Ustazah. Ilmu fardu ain, hak tauhid sampai setakat mana hak wajib, hak fiqh setakat mana hak wajib, dan hak tasawuf setakat mana hak wajib. Senyap. Tak ada nak khabar. Situ je masalahnya. Dia ingat hak belajar sekolah rendah tu cukup dah. Kadang-kadang kita tengok pedih mata. Ustaz lah, ustazah kita tak tengok dia secara dia semayang. Jadi kayak gitu. Walaupun dia tu ustaz sekolah. Sebagaimana hak semayang ada ustaz, semayang jadi imam laju macam gemak kepik. Menyusahkan makmum belakang. Ada dia dulu, dia tak kisah sebab dia bukan dia reti kat benda-benda gitu. Jadi gitu. Jadi ilmu fardu ain ni kalau kita nak tahu setakat mana hak wajib. Ilmu tauhid, ilmu fiqh sampai setakat mana hak wajib, dan ilmu tasawuf setakat mana. Kalau hak bahagian fiqhnya kita ambil senang. Bahagian fiqh. Kalau orang tanya, cukup dah ilmu fardu ain. Kita tanya bahagian fiqh. Contohnya, mu yakin tak semayang musaf? Kalau dia kata yakin lah, apa dia yakin? Apa bukti? Apa bukti semayang kamu sah? Jadi kayak gitu. Memang hak ni soalan ni pun tak boleh jawab dah. Cuma ustaz nak khabar jawapan dia, saya telah buat segala syarat wajib, syarat sah, dan saya meninggalkan segala saya buat segala rukun, saya buat segala ikut segala syarat sah, syarat wajib, syarat sah dan rukun solat, dan meninggalkan segala perkara yang membatalkan solat. Dan bacaan dan perbuatan saya ditasahih, disahkan oleh seorang guru, oleh guru. Wakaf macam mana benda-benda, tunjuk dah depan guru. Guru yang khabar. Okey dah. Baru sah. Baru lepas fardu ain hak bahagian sembahyang aja. Bahagian solat saja. Jadi kira gitu. Tapi kalulah dia sendiri tak tahu solat dia sah atau tidak, tu tak lepas lagi fardu ain. Biar sedar ke diri kau. Jadi kayak gitu. Tu satu. Dan satu lagi hak smackdown. Apa ni? Kalau dia kata dia lepas dah fardu ain, mu yakin tak semayang musaf? Yakin? Soalan satu lagi ni apa? Contohnya, syarat sah takbiratul ihram ada berapa? Syarat sah takbiratul ihram, dia masuklah syarat sah niat ada berapa, syarat sah berdiri ada berapa, syarat sah baca Fatihah tu ada berapa, syarat sah tasyahud akhir tu, bacaan tasyahud akhir tu berapa. Hak tu yang belajar untuk melepasi ilmu fardu ain. Jadi kalau syarat sah takbiratul ihram dia tak tahu, berapa pun tak tahu, macam mana dia boleh tahu semayang dia sah? Sedangkan syarat sah semayang pun, syarat sah takbiratul ihram pun mu tak tahu. Dia orang-orang gini ni, dia nak kena kita tanya. Bagusnya. Kalau tak, dia dah bebek. Dia dah ada mari belajar ya aku. Tapi dia tambah pula, dia pandang rendah pula dengan orang yang mari belajar. Sedangkan orang yang mari belajar tu, orang yang taat kepada Allah. Meremehkan orang yang taat kepada Allah boleh menjadi murtad. Ni nak tolong khabar. Sebab apa? Seolah-olahnya bagi dia Allah tidak berhak disembah. Kita mari belajar ni, kita sembah kepada Allah. Kerana itulah kita tengok jemaah kita benda bukan benda senang untuk nak dapat kita ni dipilih oleh Allah untuk sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Bukan serema. Hak semangat tak hangat tak ayang apa? Mula belajar tu semangat ke benda. Lepas pada tu lesak.
Sama juga dengan orang berzikir. Tahu ni kelebihan zikir ni gini-gini. Sekali sebut la ilaha illallah, pahala seberat dunia dengan sisi. Dengar gitu semangat balik rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Syaitan sebut lari sekejap. Sekejap je. Lepas pada senyap. Syaitan beri tajuk lain je. Beri tajuk lain kat je. Ingat lalu. Anyuk mula. Situ je. Dia tak boleh nak istiqamah. Mula-mula mari belajar semangat gitulah gini. Lepas tu ada. Dia mula mari, lepas tu dia tak mari. Tak mari tu syaitan kabur lagi. Mu tak mari pun tak apa, live ada. Ikut live lah. Kau jauh. Jadi kayak gitu. Jadi nak kabar di sini, kalau orang tu dia tak lepas lagi fardu ain, contohnya hak bahagian tauhid. Bahagian tauhid ni hak sahnya cukup ilmu fardu ain apabila i'tikad ataupun pegang akidah seseorang tu telah sah. Kita belajar perkara-perkara yang menyebabkan akidah kita terbatal. Tidak buat sama ada tidak pegang dari sama ada dengan hati ataupun dengan lafaz ataupun dengan perbuatan yang menyebabkan kita terkeluar daripada akidah. Tapi kalau tak belajar mana tahu. Jadi kayak gitu. Jadi hak antaranya hak kata lepas dah belajar fardu ain, kita kena tanya. Tanya baru dia tahu. Biar sedar ke diri. Sama juga dengan syarat sah tayamum. Rukun tayamum ada berapa? Jadi kayak gitu. Sebab apa itu penting? Sebab hak tayamum ni kalulah anak muda ada kemungkinan. Tapi kita kata orang kita ni hak berumur. Bila berumur dah, umur 60, 70, 80, dia tetap wajib semayang. Tapi kalau ada masalah tak boleh kena air. Nak semayang mana? Nak ambil wuduk mana? Nak ambil wuduk tak boleh. Lepas tu nak tayamum mana? Kalau tak tayamum berarti tak semayang. Maka tak semayang tu syarat tak maaf. Nak semayang mana gini? Itu sebab tak belajar. Allah tak terima tu. Sebab mu tak belajar. Sama juga dengan anak muda. Hak ayah sebahagian besar ayah tak ajar anak ilmu agama. Tak cara pun. Anak nak belajar ke agama tak cara pun. Sindir dia. Kau sindir pula. Jadi kalau anak yang telah balik, tiba-tiba accident, kena balut. Muka ke, tangan ke. Hak tu nak berwuduk mana? Nak tayamum mana? Tak ada seorang ahli keluarga hak reti nak piping. Hak tu masalah. Berartinya asal mula balik dah semayang dah sebesar. Orang yang dak semayang ni janji Allah dah, Allah khabar dah dalam Quran. Ahli syurga tanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar ni? Qalu tu mereka berkata, kata jamak. Maksudnya ramai yang akan jawab. Maksudnya kalau kita yang tak semayang, kita yang akan jawab. Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk dalam golongan orang yang menunaikan solat. Tu. Kalau orang yang tidak menunaikan solat ataupun menunaikan solat dalam keadaan tidak sah, maka orang ni akan jawab. Na'udzubillah min zalik. Kita kena tengok diri kita, kita tengok ahli keluarga kita. Adakah kita sedang beramal dengan sebagai amalan ahli syurga ataupun sedang beramal sebagai amalan ahli neraka. Na'udzubillah. Sama juga ilmu fardu ain bahagian ilmu tasawuf. Setakat mana yang wajib kita belajar bahagian ilmu tasawuf? Ada ustaz ni, ustaz-ustaz ni.
Ada ustaz kata kita belajar ilmu tasawuf ni, ayahku dia kata bukan kelas kita. Tu kelas para nabi-nabi. Jadi dah ayah belajar lah. Kelas nabi. Hak yang tak wajib kita belajar hak peringkat muntahi. Kalau hak peringkat fardu ain, sebagaimana hak yang ada dalam kitab penawar bagi hati tu, hak tu fardu ain. Kalau perangai udah, hak tu tak lepas lagi fardu ain. Walaupun belajar kitab besar pun. Kitab ilmu tasawuf yang peringkat mutawasit, macam kitab hikam tu. Belajar kitab hikam tapi perangai sombong. Orang belajar kitab penawar bagi hati, dia premek, dia pelekeh. Konon dia lebih tinggi, tu tak mampu. Dan alhamdulillah kita kat kita ni kita tunggu je. Sekarang ni dalam proses percetakan dah kitab syarah penawar bagi hati. Kitab syarah penawar bagi hati ni memang dapat yang patutnya ada kepada khususnya para ustaz dan ustazah untuk nak mengajar ilmu fardu ain. Tahap untuk dia sesuai untuk pelajar pondok, untuk dengan orang-orang orang kampung, orang awam. Dan kitab tu pun tidak ditulis dengan cara dalam bahasa, dalam tulisan Jawi, tulis Romi. Tapi ikut satu persatu menurut kitab penawar bagi hati. Jadi kayak gitu. Dan untuk makluman, sebahagian besar berpuluh kesilapan yang terdapat di dalam kitab penawar bagi hati, ustaz nyatakan, kita baiki dah dalam tu. Bukan seterik dia baca dak kabur sikit pun kesilapan dalam tu, bukan. Jadi kita tunggu je, insya-Allah bila ada kitab tu, lepaslah hak fardu ain bahagian ilmu tasawuf, insya-Allah. Jadi kayak gitu. Baik, kita sambung hak tentang hak tadi. Jadi soalan tadi tu, bila orang kata cukup dah, dia cukup dah belajar ilmu fardu ain, kita boleh tanya tu lah. Tahu tak syarat sah semayang, semayang kita ni, solat kamu tu sah ataupun tak? Tahu tak? Kalau dia kata tahu, apa syarat sah takbiratul ihram? Apa syarat sah baca Fatihah? Berapa dia? Tu gitu. Baik. Terus. Dia kata, dan mereka lihat ni orang hodok mari, tak mahu mari belajar dah lah. Dia kata sekeliling mereka tu meninggal pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Keadaan rupa seperti husnul khatimah ni penyudah yang baik. Penyudah yang baik itu contohnya macam mana? Mati dalam malam Jumaat, mati dalam keadaan muka bersih, ataupun macam kita kata muka senyum, ataupun muka macam gemuka orang tidur. Ada yang mati tu bau wangi dari kubur orang tu. Sedangkan orang-orang ni dia kata mereka orang tak boleh belajar dah ni, tahu dah orang ni bukan ngaji sangat pun. Dia jawapan dia gini. Tanda seseorang tu dia mati dalam keadaan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah, mati dalam keadaan buruk ataupun mati dalam keadaan baik, kita kena tengok gini. Kalau dalam kitab Bahrul Wafi wa Nahrul Safi, dia menceritakan bahawa kalulah orang yang baik, orang yang baik ni macam Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Ustaz ke, Tok Guru ngaji Quran ke, kalau dia mati tu dalam keadaan rupanya orang nampak macam gesu'ul khatimah, jelai lidah ke, tubik tahi ke, maka tidak boleh kita cerita kepada orang. Tak boleh kita cerita ke orang. Mu tahu tak, aku pergi mandi jenazah Haji Mang tu, tak? Contohnya, tahi tubik mu. Sedangkan Tok Imam Haji Mang tu, Tok Imam berpuluh tahun. Tak boleh cerita ke orang. Dan sebagaimana juga
Kalau orang yang kita tahu orang tu fasik. Fasik ni dok semayang, pelaga judi, atau minum arak. Kalau dia mati dalam keadaan nampaknya dalam keadaan macam orang senyum, orang tidur, contohnya kira gitu, juga tak boleh cerita ke orang. Sebab apa? Sebab kalau kita cerita orang fasik ni mati dalam keadaan molek, dia boleh menyebabkan seseorang tu, dia boleh menyebabkan seseorang orang ramai akan terpengaruh. Oh, tengok. Tok Imam kampung kita mati tubik tahi mo. Contoh. Jadi kayak gitu. Hikmah hanya Allah saja yang tahu. Kadang-kadang apa yang terjadi kepada si mati itu untuk pengajaran kepada yang hidup. Khususnya anak. Macam dululah kata. Ayah anak kerja di Kuala Lumpur. Jual kereta. Mak duduk kampung. Tapi bila mak uzur, ada jiran yang tolong. Tolong cara ke dia. Tolong buat pergi ke hospital dan jiran yang jaga. Jadi ke si mak ni. Anak dah balik. Tapi bila mak nak bila mak nak mati tu, dalam keadaan lidah dia jelek. Tak mati lagi ayahku. Lidah jelek dah. Jadi jiran ni telefon ke anak si mak ni. Supaya balik. Cadangkan supaya balik rumah. Jangan untuk duduk di hospital. Sebab aib. Orang lalu orang tengok jelek lidah-lidah. Jadi kayak gitu. Tak balik kau. Dah mati. Mati tu dalam keadaan jelek gitu lah. Tapi anak balik tu, masa tanang si mak ni, bila tanang si mak ni, anak duduk sibuk cakap jual kereta lagi atas kubur. Dia tak kisah. Anak mak dia tu mati dalam keadaan gitu. Ada kemungkinan, perkara yang berlaku tu untuk pengajaran kepada hak hidup. Anak ke, suami ke. Tapi kalau kita nak judge ataupun nak hukum, orang ni, dia mati tu dalam keadaan hari Jumaat ke, dia mati hari Jumaat ke, dia mati dalam keadaan senyum ke, hak tu tak betul. Sebab ramai juga orang hak bunuh diri, nak bunuh diri hari Jumaat. Hari Jumaat ni orang yang husnul khatimah bukan semata-mata mati hari Jumaat. Ada ulama khabar juga antaranya orang yang mati hari Jumaat ni orang yang dalam keadaan adil. Dia bukan orang yang fasik. Macam tu antaranya. Dan kalau kita nak tengok, nak nilai orang tu baik, kesudahannya, husnul khatimah di sisi Allah, adakah orang kafir tak ada mati hari Jumaat? Hak sembah berhala ke, ada ke tak ada? Ada ke mati tu dalam keadaan jelek lah ke lidah? Ada. Ada hak mati dalam keadaan senyum, ada mati dalam keadaan seperti orang tidur, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Kena jaga molek. Dan satu lagi, orang ustaz nak maklum, orang yang meninggalkan belajar fardu ain yang lepas fardu ain, kalau tak lepas fardu ain, yang pertama, bahagian akidah boleh menyebabkan orang tu kafir tanpa disedar. Kafir di sisi Allah, Islam di sisi makhluk. Tapi dia kafir di sisi Allah, dia tak sedar. Hak dia tak maaf kalau dia tak belajar fardu ain. Dia sengaja tinggal. Itu bahaya. Sebab orang yang ditanam di kubur orang Islam, dimandikan, disembahyangkan, dikapangkan, ditanam di kubur orang Islam, tak semestinya beriman di sisi Allah. Kena ingat baik. Dan kalulah orang tu tak lepas fardu ain di pada masalah. Bahagian fiqh kalau tak lepas fardu ain, tak lepas fardu ain, ada kemungkinan wuduk dia tidak sah. Ada kemungkinan solat dia tidak sah. Ingat. Jadi kalau tak tahu ilmu, tak tahu, kena belajar.
Tapi kebanyakan lah. Masalahnya ustaz-ustaz kabur secara rekah. Hak tu masalah. Jadi bila kabur secara rekah, masyarakat ingat ke cukup dah. Sebagaimana kita persoalan kita hak baru ni. Hak tentang zakat fitrah tu. Bila ustaz kabur, wajib ajar, wajib beri niat. Inilah zakat fitrah yang wajib atasku kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan tanggunganku dengan jumlah sekian-sekian kerana Allah Ta'ala. Cukup lah tu. Tapi hak wakil cerita tak. Hak minta izin nak bayar cerita tak. Tak khabar. Kerana itulah ustaz ulang balik seorang amil yang ustaz tanya baru ni. Bila ustaz tanya sebab apa tak ada lafaz niat hak wakil. Hak minta izin. Sedangkan minta izin tu wajib kan ustaz? Untuk anak kepada anak yang telah balik. Dia kata memang wajib. Lepas tu ustaz tanya, sebab apa tak ada lafaz niat hak wakil tu? Sebab dia bukan tanggungan. Ustaz tu jawab mana? Dah tak tanya? Gitu. Sebab apa kau tak tanya? Nak tanya ke mana kalau tak belajar? Itu je masalah. Begitu juga tentang soalan masbuk dan muafiq dalam solat. Kalau tak tahu masbuk dan muafiq, dia boleh menyebabkan solat tidak sah tanpa sedar. Tapi kita sebagai orang awam, kalau tak belajar, pergi semayang, apatah lagi di semayang, di solat di semayang, di masjid yang besar-besar, siap dengan ekong. Bau wangi lagi. Oh, berasa boleh 27 lah. Tapi kosong pun, zero je. Jadi gitu, boleh telur temelang kata. Tapi tak tahu. Selagi tak belajar, kita tak akan tahu semayang kita sah ataupun tidak. Kerana itulah bila kita duduk dalam majlis ilmu dan bila guru cerita tentang kesalahan kita, syukur pada Allah. Itu peringatan daripada Allah, ilmu daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Supayanya Allah kabur ke kita, supaya kita istighfar, bertaubat dan baiki mula. Itu kasih sayang daripada Allah. Sabit melalui guru. Dan supaya lepas pada itu, bila kita istighfar, bertaubat dan kita baiki mula, menyebabkan semayang kita, ibadat kita sah semula. Itulah yang akan kita bawa. Nak ngadak dengan Allah di padang mahsyar. Bukannya bila guru cerita kesalahan kita, nak marah ke guru. Itu tak betul. Jadi gitu. Contohnya ustaz ulang balik. Nilai belajar ni bukan boleh nilai dengan duit. Macam kita kata, sekarang ni kalau kitab-kitab besar, RM100 lebih. Tu sutir. Satu naskah. Nak ke orang, nak ke ilmu. Kalau tafsir Quran, Fakhrul Razi, berbelas ribu. 30 juz. Berbelas ribu ringgit. Kita tak payah bayar pun. Mari saja je. Tak boleh. Uzur. Cacat. Tak boleh nak mari. Contohnya bila kita mari belajar. Kalau katakan ayahku. Ayahku mari belajar, ustaz. Nak cek bacaan Fatihah, bacaan dalam semayang hak wajib. Betul ke tak ustaz? Maka bila ayahku baca, salah. Salah yang menyebabkan solat tidak sah. Fatihah tidak sah, maka solat tidak sah. Ada juga orang jawab. Pandai-pandai dia je sah ke tak. Jadi gitu. Tu kata kalau ikut kesetan gitu lah. Jadi kayak gitu. Orang alim, orang yang belajar, orang yang alim, dia tahu solat tu sah atau tidak berpandukan kepada ilmu. Ilmu yang dia terima daripada para alim ulama, daripada Nabi SAW ke sahabat, ke tabi'in, sampai ke ulama dan sampai ke guru. Bukan guru reka sendiri. Sah ataupun tak ni. Ni nak marah. Guru kata tidak sah. Ada yang kata, semua tak sah. Menyusahkan. Lah. Mengingat syurga tu benda murah ke?
Jadi kira gitu. Jadi balik. Bila ayahku baca contohnya Fatihah, tidak sah. Bila baca Fatihah tidak sah, maka ustaz perbetulkan. Perbetulkan sehingga ayahku baca Fatihah sah. Solat sah. Berartinya siapa yang bila dia tahu solat dia tidak sah, Fatihah dia tidak sah, solat dia tidak sah, berartinya kalulah ayahku sekarang ni umur 70 dah. Berartinya dari dulu ayahku belum lagi menunaikan solat, dak penuh semayang. Tu nak kena khabar. Tapi kerana kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah nak selamatkan ayahku daripada janji azab daripada Allah. Allah bukakan pintu hati ayahku nak mari belajar. Nak tanya, tak malu nak tanya. Ada kot belajar malu nak tanya. Jangan tanya. Malu korang. Tak reti nak malu pada Allah. Dan bila ayahku tahu benda tu salah, ayahku istighfar dan bertaubat kepada Allah. Lepas tu bila belajar, semayang sah. Dalam masa tu, qada lah. Setakat mana boleh qada. Contohnya, maka insya-Allah Allah akan terima taubat. Jadi gitu. Apabila kita qada, kita istighfar bertaubat kepada Allah dan kita buat dah sampai kesah. Cuma nak kabarnya orang yang dok menunaikan solat ataupun orang yang solat tapi tidak sah, orang ni pasti akan disentuh oleh api neraka. Di sisi Ghalib. Jadi persoalannya bilalah ayahku tahu dah ke gitu dan bila belajar, sepatutnya ayahku kena azab Allah dah. Kalau dari atas kertas, kalau ayahku dok mari belajar, mati dalam keadaan gitu, maka ayahku akan susah dalam kubur dengan ayah kira. Sekalipun bila ayahku mati, kawan-kawan kata ayahku ni tak ada lah kawan-kawan baik sangat dengan hamba. Kalau pergi minum air kedai tu, dan kita tak mau, dia tak mau hak bayar. Tak cukup. Pahala tu dengan hak nak pahala tinggal semayang tak cukup. Jadi kayak gitu. Kerana itulah ayah ataupun suami pastikan ibadat isteri dengan ibadat anak, semayang, puasa, biasa. Akidah ayah dengan suami kena pastikan akidah isteri dengan anak sah. Jadi kira gitu. Jadi hak sepatutnya ayahku akan kena azab dalam kubur, kena masuk dalam neraka kerana solat tidak sah. Bila guru yang ngajar betulkan Fatihah menyebabkan ayahku selamat daripada azab Allah dalam kubur dengan selamat daripada api neraka, nak bayar berapa kepada guru? Nak tanya tu ya. Nak tanya berapa, nak bayar berapa kepada guru? Tu je nak tanya. Hak jenis kata, kalau nak belajar, kalau ustaz minta pitih, tak boleh belajar. Kononnya ustaz dak mursyid, ustaz dak ikhlas. Bila di hari akhirat Allah tanya sebab apa mu dak semayang? Kita semayang dah Tuhan. Semayangmu dak sah, mu belajar dah. Ada tak orang belajar, orang ngajar kat Kampung Mong? Ada Tuhan. Bapa mu tak pergi? Kita tak pergi sebab Tok Guru tak ikhlas. Kata gitu. Jadi kayak gitu. Kita tengok kita. Wafi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu bapa mu tak tengok, tak tilik, tak tengok. Duk tengok korang. Cuma hak ustaz nak tanya. Nilai guru yang perbetulkan Fatihah, perbetulkan semayang, ibadat solat, sampai sah, sampai terlepas daripada janji azab daripada Allah dalam kubur dengan akhirat, nak bayar berapa kepada guru? Cukup apa? Sebab sekarang ni, perbelanjaan sekarang ni memang tinggi. Jadi kayak gitu. Tapi dalam tinggi pun orang mampu beli. Contoh, musangking, sutir buah musangking tu 100 lebih. Orang boleh beli. Kalau macam kitab ustaz, kitab ustaz kayak gila, hak fardu ain, hak syarah penawar bagi hati tu RM100 sutir. Tapi bila ada itu belajar kitab tu terlepas dah janji azab daripada Allah, hak bahagian ilmu tasawuf. Lepas dah.
Lepas tu dak kena azab dan dijanji dengan pahala pula. Selagi kitab tu ada, selagi tu kita dapat pahala. Adakah nilai je? Boleh nilai dengan RM100? Tak. Jadi nak khabar di sini, kalau orang yang mati, di sisi Allah, kalau walaupun dia mati dalam keadaan muka comel, mati hari Jumaat, ataupun muka dalam keadaan senyum, ataupun muka macam kat tidur, walaupun bau wangi ke benda-benda, itu tidak menunjukkan pasti dia ni orang yang dipilih oleh Allah. Sebab orang kafir pun ramai gitu. Contohnya, hak kata mayat yang tidak dak acur tu. Ada mayat orang kafir hak dak acur. Contoh, Fir'aun. Tak acur pun mayat dia. Hak di tanah dikubur ada. Orang kafir hak mayat dak acur. Adakah dia tu betul? Tak. Jadi kena faham. Jadi kalau dak tahu syarat sah akidah seseorang tu sah ataupun tidak, kalau dak tahu, hak tu masalah. Dan menafikan perkara yang diwajibkan oleh Allah, iaitu antaranya belajar fardu ain, dia boleh jadi kafir. Sebab menafikan hak Allah terhadap makhluk. Sebagaimana menafikan dak wajib menunaikan solat fardu. Dia boleh jadi kafir, tak terima. Jadi gitu. Dah? Semoga benda yang kita khabar ni memberi manfaat kepada kita dah. Wallahu alam. Kita masuk. Baru masuk bahagian kitab Muqaddimatul dalam kitab Muhimmah. Muka baris yang ke-9, muka surat 3 hak Jawi daripada atas. Kalau hak Rami muka surat 5. Dah? Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha. Kalau orang lelaki radhiyallahu anhu. Kalau orang puan radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu ni ini doa. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha ni semoga Allah meredha atasnya. Mengurniakan keredaan atasnya. Jadi gitu. Tapi kerana itulah kita kalau boleh jangan sebut arwah. Ahli keluarga kita mati jangan sebut arwah. Arwah dia bukan doa. Kalau kata nak buat kenduri, nak buat tahlil arwah. Arwah tu maksudnya roh-roh. Kalau mak kita mati, Kak Joy, jemput mari rumah hari Jumaat ni dah. Buat arwah. Buat tahlil untuk arwah mak. Itu tak betul. Kalau untuk keluarga kita hak mati, dah boleh nak sebut arwah. Buat tahlil arwah. Maksudnya untuk ayah kita, mak kita, tok kita, tok kita, betul lah. Tapi itu bukan doa. Satu kita kata, dan ada dalam kitab Imam Suyuti, hak cerita tentang persoalan jin, Imam Suyuti kata, arwah ni salah satu daripada nama jin. Arwah. Jadi kayak gitu. Yang sebaiknya kita sebut Allah yarham. Semoga Allah merahmati dia. Itu doa. Jadi kayak gitu. Dah, baik, sambung. Jadi kerana itulah sunat. Tapi masalahnya orang kita bila sahabat, bila tak bila Allahumma salli ala Muhammad yang sebut tu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita pun ramai-ramai radhiyallahu anhu. Tak. Sebut sahabat, kita turut doa semoga Allah meredai atasnya. Sebut Saidina Umar, radhiyallahu anhu ramai-ramai. Bulan puasa je. Masa lepas pada puasa ya aku, tak. Bang, tak. Lepas pada puasa, ustaz mengajar sebut Saidina Ali, Saidina Umar radhiyallahu anhu, senyap tak ada benda pun. Hak Nabi gitu kau.
Dia apa ni nak amal tu payah. Kalau bila orang kata dah Nabi SAW, bila sebut nama Nabi, kita SAW. Contohnya. Tapi dah, dengar saja gitu lah. Sebagaimana contohnya macam baru ni. Baru ni, dah, bila ustaz cerita kesilapan masyarakat kita, jemaah sendiri, tentang membayar zakat fitrah ni, tanpa apa? Tanpa minta izin. Tanpa minta izin daripada anak. Dan lafaz niat tu tak betul, menyebabkan zakat fitrah tu haram lagi tidak sah. Tak ada seorang bunyi Astaghfirullahalazim. Tak ada. Dengar semata-mata dengar. Dia gini, kita duduk dalam majlis ilmu ni, bila kita tahu apa ni, kita buat salah, astaghfirullah. Paling kurang astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Selalu. Ni dengar saja. Dengar ya. Mungkin ni aku gitu kok. Tak istighfar. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i, kita wajib istighfar bertaubat kepada Allah tu satu persatu. Tinggal sembahyang, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tinggal puasa, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dak qada sembahyang, astaghfirullahalazim wa atubu. Dak qada puasa, astaghfirullahalazim. Kena bayar fidyah puasa, masya-Allah. Tu lain. Berat gitu. Dia gitu. Baik dah. Tu adab-adab kita duduk dalam majlis ilmu. Ni dengar saja. Lepas tu poteng pula. Ni ustaz nak peringat dah sekali lagi. Ustaz kata siapa yang tak lepas fardu ain wajib mari belajar. Haram dia semayang sunat, haram pergi belajar kat lain, pergi belajar ilmu lain. Apa toh lagi pergi benda ni? Pergi sambut hari raya. Sambut tang hari raya. Itu dia. Tengok dalam kitab Fathul Mu'in. Kalulah orang tu ada qada semayang fardu, dia wajib qada selain waktu yang ada masa. Selain daripada dia berak, dia kecing, dia tidur, dia kerja. Masa ada free, wajib dia gunakan untuk qada semayang. Haram buat benda lain. Kalulah macam kita belajar, kalulah kita ada qada semayang fardu, kalulah kita semayang sunat, semayang tarawih pun hukumnya haram, tengok TV lagi haram. Ya. Ya. Semayang tahajud boleh pahala maksud. Boleh pahala. Pahala besar. Tapi tak boleh lawang pahala qada. 70 kali ganda. Dengar hak qada. Betul dah. Dah. Hak buat tahajud tu kalau kita buat qada lagi besar. Sebab kita buat qada waktu malam tu dia dikira qiyamul lail. Mendirikan malam dengan ibadat. Bukan ibadat hak sunat, ibadat hak wajib. Kerana itulah nak buat ibadat kena belajar, bukan ikut sedak, bukan ikut orang ramai, bukan. Contohnya maksud, kalau ustaz ada hutang dengan maksud 10,000. Tak. Kita tak bayar hutang maksud 10,000. Tapi tak. Hari-hari goreng pisang, esok kepuk gondel, lusa sate, pitih tak bayar. Maksud suka tak? Tahu pun. Tahu pun. Selesai dulu hutang orang dulu. Macam ini orang ni ustaz selesai dulu hutang maksud 10,000. Lepas pada hutang 10,000 tu, lepas pada tu nak wari cah kuih tiar ke, durian musangking, tu lagi dah barulah. Baik sungguh. Tu kan.
Tapi syaitan makan, dia akan tahan. Tahiyat masjid pun benda ni haram, haram walaupun dapat pahala, haram. Tahiyat masjid tu tak payah niat tahiyat masjid. Kita qada sembahyang subuh tu boleh dah tahiyat masjid. Kita sembahyang tahiyat masjid, kita sembahyang qada tu masuk masjid, kita sembahyang qada subuh. Boleh dah pahala tahiyat masjid, boleh dah. Dalam tu ada dah. Macam kita puasa benda ni qada. Dah. Dia masuk, dia kira dah. Macam kita kata, hak kita puasa Senin Khamis. Kalau kita puasa qada Ramadan, hari Senin, automatik puasa Senin, sunat hari Senin tu boleh. Jadi walaupun kita niat qada puasa Ramadan saja, kita tak ada masa dah. Selesaikan hak hutang dulu. Hak wajib dulu. Macam Ustaz Kabur sama. Di Padang Masyar, soalan yang pertama tentang sembahyang fardu. Kalau hak tu tak cukup, hak lain akan masalah. Selesai hak tu dulu. Siapa ke kalau nak laju tu, seorang tu, dia sembahyang dah tu, tapi sembahyang, walaupun sembahyang sah, dia tira lagi tengok sembahyang sempurna ataupun tak. Surah baca ke tak. Doa titah baca ke tak. Contohnya. Kunut baca ke tak? Kalau tak baca kunut, tak baca surah, semayang laju, itu tidak sempurna. Maka tak sempurna tu tapung dengan benda, dengan semayang sunat. Baru boleh tapung dengan semayang sunat. Dan boleh tapung dengan antaranya dengan sujud sahwi. Sebagaimana hak kita puasa baru ni. Tapung dengan benda, zakat fitrah. Tapi kalau zakat fitrah tidak sah, bukan nak menyusahkan, nak khabar supaya kamu, kita semua ni tak susah masa hari balik jumpa dengan Allah. Kalau kita tak tahu, kita buat salah, memang kita tak susah. Atas dunia duduk gelekek situ sini, makan situ, makan sini, selfie situ, selfie sini. Cerita tu, cerita ni. Tapi masuk dalam kubur, di hari akhirat baru tahu. Langit tinggi ke rendah. Hak kata tu, hak kata nak balik mula, ya Allah, hatalah aku balik mula. Ya Allah, hatakan aku balik semula untuk biar boleh untuk semayang 2 rakaat. Baru nak semayang. Tak boleh kalau tak boleh tu tak. Atau aku balik untuk sekadar aku hidup atas dunia nak sebut subhanallah je sekali. Subhanallah. Tapi masih hidup atas dunia tak sebut pun subhanallah, alhamdulillah, ada pun. Masuk dalam kubur baru tahu nilai ibadat. Baru nyesal dah sudah. Ni orang kabur nak betul nak marah kita pula. Oh, tu sakit kepala lah. Macam hak rawatan Islam tu lah. Jin lah. Tak. Dia duduk dalam tubuh manusia. Dia ganggu. Siapa ke manusia tu nak semayang payah, huas-huas. Siapa ke ada yang pelajar puang tak, nak semayang isyak tu, daripada isyak tu pukul 2 pagi baru masuk. Main Allah. Tu masalah. Jadi itu. Antaranya siapa yang ada khodam dengan jin tu, dia memang masalah untuk nak buat ibadat. Nak dengar orang ngaji tak boleh. Dia panas. Dan bila pengalaman ustaz dia bila buat rawatan, bila kita baca Quran tu, dia marah kita. Dia marah, jadilah aku panah. Mu nak buang aku nak duduk dengan siapa? Gitu. Istilahnya. Tapi Zohir kita tengok macam biasa, tak ada benda pun. Biar kita kenal, kita tahu apa yang kita buat ni ikut siapa? Ikut perintah Allah ke ikut perintah syaitan? Nafsu kita. Jadi gitu. Baik, boleh dah? Betul dah? Jadi gitu. Pakak. Sebab segi pun Ustaz khabar kerah sikit ni sebab apa? Kalau khabar lembut, tidurlah ke?
Tu pun ayahku nak tidur dah. Jadi kayak gitu. Anyu ilek je lah yang. Jadi kayak gitu. Set muka tidur ni. Allah. Tengok cerita Ramli je tak tidur. Baik, tengok deh. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan. Aisyah ni mak kita lah. Hai segala perempuan, jikalau engkau mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian. Aisyah kata, mak kita kata, kalau hai orang puan, kalau mu tahu semua hak suami kepada mu, hak tok lelaki kepada mu, tak? Nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semua menyapu debu. Pastinya isteri ni, orang puan ni, menyapu debu yang ada pada kaki suaminya itu dengan hadapan muka. Dengan muka. Sapu debu di kaki bini, di kaki suami tu dengan muka. Nak tunaikan, nak selesaikan hak suami kepada isteri. Tapi dah lepas kat lagi. Tengok satu lagi. Dan telah mengeluarkan oleh Al-Hakim bahawa sungguhnya seorang perempuan berkata ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang puan khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya. Orang puan ni dia tanya anak dara ni. Dia dak nikah gini nak tanya. Nak nikah ataupun dak nikah ni nak tanya Nabi dulu. Hak ni kata tu kalau nak buat benda boleh tanya dulu sebelum buat. Ni nikah dulu. Pas nikah, bila tok lelaki lapas cerai ke, baru sibuk nak tanya. Guana lah, gitulah, ginilah. Sama juga ibadat. Buat dulu. Tahu sikitnya, buat dulu. Bila guru ada khabar, benda yang kita buat tu tidak sah, mula panah. Nak marah orang, orang tolong khabar je. Baik. Orang puan anak dara ni tanya kepada Nabi SAW bahawa sungguhnya anak mamakku ni maknanya anak saudara. Anak pok saudara. Mamak ni pok saudara. Anak pok saudara maknanya dengan sepupu lah. Anak pok saudara ni. Anak mamakku si Anu namanya. Nama dia si Anu ni kau anda nama menapa pun. Tak. Ibunya, mak dia tu meminang ia akan dia. Akan laku. Mak kepada sepupu dia tu, mak dia tu minta minang supaya nak nikahkan anak dia dengan orang puan ni, dengan aku dia. Maka khabarkan olehmu, cekabar kau ya Rasulullah padaku akan daku apa-apa hak suaminya atas isterinya. Apa hak suami terhadap isteri? Apa hak suami terhadap isteri? Untuk nak tunaikan hak. Sebab kalau tak tunaikan hak, itu menambahkan dosa. Nikah tu menambahkan dosa. Macam sebagai dalam kitab di dalam kitab Bahru Mazi. Hak yang kita belajar dulu. Antaranya nikah yang nikah yang menjadikan bertambah jahat tu macam mana? Orang bila dia nikah jadi kau jahat. Macam mana? Dalam kitab Bahru Mazi. Dan dalam kitab Muqaddimah tu pun ada. Kalau hak baru ada tak? Kalau hak lama ada. Jadi kayak gitu. Jadi orang puan ni nak tanya apa hak suami kepada isteri. Supayanya bila dia nikah, dia boleh tunaikan. Boleh. Jadi nikah dia tu mendekatkan dia kepada Allah. Menjadi kau baik. Kau bertambah baik. Ni nikah je. Belajar tak?
Daripada sebelum nikah pakai tudung. Bila nikah dengan tok lelaki hok dok cara ke agama, tinggal dah, free hair dah. Tinggal dah bayar. Ada juga sebelum nikah mari belajar, dah nikah tak mari dah. Ada kok jenis gitu. Macam-macam pesen. Belum nikah mari belajar. Orang lelaki ke puan ke tak kira lah. Dan kadang-kadang mari belajar ni kadang ada masalah lain. Mari lah belajar. Bila lepas masalah, tak mari lah belajar. Jadi gitu. Allah ya. Macam-macam pesen. Macam-macam jenama. Baik, tengok. Dia kata, apa hak suaminya atas isterinya? Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia kata kalulah hak tu aku mampu buat, nescaya hendaklah aku berkahwin dengan dia. Kalau aku mampu tunaikan hak suami atas isteri, aku nikah. Ni orang cerdik. Sebagaimana ada sebahagian orang puang di Kelantan. Tak. Di negeri Kelantan lah dululah. Ada orang puang tu, dia kata saya tidak akan nikah. Kita tak usah nikah, tak usah kahwin. Selagi tak dapat suami yang boleh cerita bahagian haid dan nifas. Sebab bahagian haid dan nifas dia cukup bahaya kalau orang puang tak tahu. Kena baik. Macam ke ada soalan baru ni lah. Itu bahaya. Kalau kita Alhamdulillah, kalau siapa-siapa yang boleh ada ilmu, tak semestinya ilmu yang banyak. Jadi soalan yang ada jemaah yang tanya, kalau boleh jawab, jawablah. Sebab ustaz kadang-kadang banyak hal nak cara ni, kadang-kadang terlepas pandang. Tengok dah, lepas tu biar luah. Jadi kayak gitu. Jadi siapa yang boleh jawab, bolehlah tolong jawab. Jadi bila kita boleh, jemaah boleh tolong jawab, selagi orang tahu, selagi tu boleh pahala. Tak mestinya kita ni ustaz ataupun ustazah. Akan tetapi kalau kita nak jawab, pastikan ilmu yang kita ada tu, apa yang kita nak jawab tu benar. Kalau kita sendiri pun keliru, itu masalah. Itu mengganggu, merosakkan ibadat orang. Jadi kayak gitu. Ni bukan marah ni, tegur. Jadi kayak gitu. Baik. Jadi orang puan ada nak nikah kalau suami boleh mengajar bahagian haid dan nifas. Ini masalah. Kadang-kadang ustaz sendiri pun tak tahu bahagian haid dan nifas sebab dia ustaz bahagian lain. Baik, tengok. Dan telah maka sabda Nabi SAW. Sabda ni Nabi SAW jawab. Dia kata setengah daripadanya itu, setengah daripada hak suami ke atas isteri. Boleh lah tulis tu setengah daripadanya. Maksud setengah daripada hak suami ke atas isteri itu, jikalau mengalir 2 lubang hidungnya akan darah atau nanah. Tubik nanah ataupun darah kat lubang hidung suami. Maka menjilat dia, perempuan itu akan dia dengan lidahnya. Isteri jilat dengan lidah. Nanah ataupun darah yang keluar daripada hidung suami. Belum lagi mendatang ia akan hak suaminya. Maksudnya, tak lepas lagi hak suami ke atas isteri. Ni ingat bagi isteri yang gaji lebih besar daripada suami, jangan pelekeh. Walaupun suami kamu ni lebih miskin daripada kamu, lebih gaji lebih murah rendah daripada kamu, dia martabat suami tak boleh. Lebih tinggi daripada kamu. Malah sampai ke tahap macam mana? Kalau raja pun panggil kamu menghadap, sedangkan suami tidak benarkan kamu keluar, maka wajib kamu taat kepada suami. Walaupun suami tu jual jual buah ataupun jual ikan je. Lepas pada tu, dan jikalau patut ni boleh. Jikalau boleh ataupun jikalau harus. Perkataan harus tu kena jaga sikit .
Kalau dalam kitab-kitab Indonesia, perkataan harus tu maksudnya wajib. Jadi gitu. Jadi gitu, harus maksudnya wajib. Dah harus apa ni dalam bahasa Indonesia harus bagi kita tu bisa. Tak tu kata. Nak minum air tak? Bisa. Nak makan nasi tak? Bisa. Tak boleh makan benda mau bisa pula tu. Jadi gitu. Jadi kena aku. Jadi gitu dah. Kena faham molek. Kalau hak bahasa kita harus ni maksudnya boleh. Nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Harus. Hak ni Nabi SAW bersabda jika patut ataupun harus, jika boleh bagi seorang manusia bahawa sujud ia bagi seseorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas isterinya. Bagi orang yang sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas isterinya. Bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas isterinya. Maksudnya siapa ke Nabi kata kalulah boleh sujud kepada makhluk, kepada manusia, aku akan suruh isteri itu sujud pada suami. Jadi gitu. Dia kata, maka berkata oleh perempuan yang bertanya tu, demi Allah, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau ya Rasulullah, dengan sebenarnya jadi Nabi, tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia. Kalau begitu, ya Allah, demi Allah, aku tak mau nikah sampai mati. Sebab takut ke dosa. Cuma nak khabar di sini, ini hak suami terhadap isteri. Bahasa berat dah hak. Apatah lagi hak Allah terhadap kita. Kepada makhluk lagi besar. Ni taat ke suami Allah. Taat sungguh. Suruh buat bubur lambuk, buat beres. Siap. Khabar tu siap dah. Kopi kat se kurang manis, siap. Dah buat lagi yang. Siap dah. Jadi gitu. Tapi perintah Allah wajib mari belajar. Ada kisah? Wajib semayang fardu. Ada kisah? Solat fardu ni tengok Allah nak sayang ke kita. Allah tak menyusahkan kita. Sebagaimana surah Al-Ma'idah tu. Allah suruh kita berwuduk. Kalau tak berwuduk, tak boleh tu berwuduk, dia tayamum. Allah tak menyusahkan kita, tak mahu menyusahkan kita. Tapi Allah nak membersihkan kita dan nak menyempurnakan pahala bagi kita. Nak beri pahala ke kita? Nak bersihkan kita. Kalau bila Allah suruh kita semayang, maka kita berwuduk. Berwuduk tu kita wajib basuh muka. Kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, sapu kepala, basuh telinga. Supayanya Allah menyucikan muka kita, tangan kita, kaki kita daripada segala dosa yang kita buat. Kerana tu Allah sayang. Dan bila telah berwuduk, bila dah suci, maka barulah layak kita nak rokok, nak sujud, nak membesarkan Allah. Allahu Akbar. Kalau mulut yang kotor, lidah yang kotor, Allahu Akbar. Wajib 5 kali sehari. Takbiratul ihram. Tidak mampu dibuat. Tidak mampu dilafazkan. Allahu Akbar. Walaupun makan serba mak nenek. Sekali makan beratus-ratus, beribu-ribu. Macam sekarang ni, duduk sibuk dengan makan king crab. Seekor tu beratus-ratus. Daripada kau nak pergi ke Johor tu, daripada Indonesia, daripada Kedah, daripada Kuala Lumpur, pergi tu makan balik tu lapar mula. Tapi itu makanan jasmani, tapi makanan rohani. Makanan rohani ni ilmu ibadat, rokok, sujud, baca Quran, selawat, zikir. Hak tu tak mampu nak beri makanan rohani kepada rohani roh kita. Itu masalah. Akhir zaman ni.
Jadi kayak gitu. Jadi akhir zaman jangan ikut orang ramai. Kalau kita nak harapkan orang mari belajar ni penuh. Macam orang kita tengok orang nyanyi ke, orang kita tengok bola ke stadium. Tak. Itu mustahil. Sebab orang yang dipilih oleh Allah ni akhir zaman tak ramai. Tapi dipilih tu kalau orang tu betul hati dia suci, nak mendekatkan diri, mentakarubkan diri kepada Allah, insya-Allah Allah akan pilih. Jadi hak nak khabar di sini, kalau hak suami sampai ke tahap jilat lidah dengan nanuh suami ngalih pun tak lepas lagi hak suami kepada isteri, apatah lagi hak Allah terhadap kita. Itu hak Allah. Kerana itulah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah. Berhak ni tak dapat dauk. Disembah di situ maksudnya taat. Tak dapat dauk, wajib taat kepada Tuhan yang bernama Allah. Bukan lapar saja. Dan insya-Allah kita akan belajar apa erti dua kalimah syahadah yang terkandung di dalamnya 50 aqaidul iman. Dalam tu insya-Allah. Orang lelaki malam baru ni kita mula dah masuk rukun syahadah. Jadi kira gitu. Jadi kena faham molek. Jadi kalulah hak suami, kadang-kadang isteri ni ikut sangat suami. Tapi kena ingat isteri, tidak wajib taat kepada makhluk jika ianya adalah dahaka kepada Allah. Kalau suami tak benarkan isteri mari belajar, wajib suami ajar sendiri. Kalau suami ajar sendiri, isteri kalau suami tak benar pergi belajar kat lain, isteri tak boleh pergi. Jadi kayak gitu. Tapi kalau suami tahan, dia tak mengajar. Dia tak boleh mengajar. Nah, jadi kayak gitu. Maka haram isteri taat kepada suami. Sama juga anak tak wajib taat kepada mak ayah. Kalau perkara tu merupakan dahaka kepada Allah, itu kena faham oleh asas. Jangan kita bukan nak menghari ustaz tok lelaki tak wi ataupun mak tak wi. Mak belebeh. Jadi gitu. Hak tu masalah. Kerana itulah akhir zaman ni kita nak cari anak yang soleh payah. Sebab apa? Mak ayah bukan orang yang solehah. Mak ayah piping anak pada jalan dunia. Kerana itulah jalan akhirat tu payah. Jadi gitu. Kena faham molek. Untuk celah ke gitu. Cuma ustaz nak ulang balik sekali lagi dah. Bagi suami dan bagi mak ayah, nak tolong khabar. Kamu akan dipersoalkan di padang mahsyar tentang orang yang di bawah tanggungan kamu. Dengar suami, dengar ayah. Kamu akan dipersoalkan, adakah kamu pedulikan tentang akidahnya isteri, akidah anak? Adakah kamu pedulikan? Itu satu. Kalau tak pedulikan, berertinya ada kemungkinan isteri dan anak kamu akan kekal dalam neraka. Kalau pegangan dia tidak salah ataupun tidak ada pegangan. Apa yang hak wajib? Makrifah. Mengenal Allah tu macam mana? Antaranya. Mengenal Allah, mengenal Rasul ke benda. Jadi kayak gitu. Dan yang kedua, hak tu betul sayang. Kalau kita betul, kamu sayang betul kepada isteri kamu, kamu tidak akan sayang kepada isteri dengan anak, kamu tak akan rela, tak akan biarkan anak dan isteri kamu disentuh oleh api neraka. Itu sebenar-benar sayang. Tapi kalau sayang hanya wi makan, wi minum, wi kakah wi apa ni, wi pitih, wi rumah besar, wi kereta besar, hak tu akan menjadi bala di hari akhirat. Sebab summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Segala nikmat tu akan ditanya. Jadi siapa yang tengok live ni tolong khabar ke orang lain.
Tolong khabar kepada suami-suami. Tolong khabar kepada mak ayah. Jalankan tanggungjawab hak Allah kepada kamu sebelum kamu dikembalikan kepada Allah. Masuk ke alam kubur. Dan paling kurang, macam Ustaz khabar, sebelum mati, wasiatkan kepada anak dan isteri, tolong minta maaf dan tolong suruh isteri dengan anak pergi belajar ilmu fardu ain. Dan pihak masjid kena ambil tahu. Jangan duduk sibuk dengan tafsir Quran. Meninggalkan belajar pengajian ilmu fardu ain. Nak tafsir Quran ke mana? Orang kampung nak baca Quran pun tak boleh. Nak baca, nak tafsir. Itu persoalan. Bukan masalah masalah biasanya bila menganggap bahawa ilmu fardu ain ni lekeh. Benda tu jadi gitu. Ilmu fardu ain dia bukan lekeh. Siapa yang tak lepas fardu ain, dia kemungkinan besar dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itu bukan benda lekeh. Tak tahu tafsir Quran, tak belajar tafsir Quran, tak jadi kafir. Tak menjadi sebab tak masuk dalam neraka dah. Tapi tak belajar fardu ain gitu. Dengar baik. Jadi kira gitu deh. Jadi bagi suami dengan ayah, selesaikan hak Allah terhadap kamu supaya kamu tunaikan hak isteri dengan hak anak kepada kamu. Macam orang kata, kalau anak dah dahaka kepada mak ayah, dahaka kepada Allah, anak dak semayang, ayah hendaklah pukul takdik. Dah kalau nak pukul takdik ke mana? Kalau ayah sendiri tak semayang. Ayah sendiri tak berminat untuk nak mendekatkan diri kepada Allah. Duduk nak cari kipiti semua siang malam. Tak salah. Tapi jangan tinggal hak akhirat. Jadi kira gitu. Jadi hak ni yang kita nak kena tahu. Buat alhamdulillah kita dipilih oleh Allah hari ni. Tahniah dan takziah bagi orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu ataupun untuk duduk tengok pengajian melalui live. Dan termasuk tahniah kepada orang yang boleh belajar kat lain pun. Belajar kat lain tak apa. Janji fardu ain. Sebab Allah, apabila Allah tanya, ni bagi orang yang tak belajar. Suami ke, isteri ke, mak ke, orang muda ke, bila di hari akhirat Allah akan tanya, umur yang aku kurniakan kepada kamu, di mana kamu habiskan? Kalau kita tak mari belajar, kita tak semayang, ataupun kita mari belajar, tak tahu semayang, solat, tapi tak tahu sah ataupun tidak, apa yang akan bakal kita jawab bila Allah tanya? Kenapa kamu tidak junjung suruh aku belajar? Nak jawab macam mana? Kalau hak tu reka lalu jawapan daripada sekarang. Nak jawab kan ni? Dan yakinkan bahawa jawapan kita tu diterima oleh Allah. Nak kata kan ni? Nak kata ustaz tu belajar, tak boleh mari belajar dengan ustaz tu sebab ustaz tu bukan lepasan Azhar. Ada kot jenis gitu. Dia kata aku kalau ustaz yang ngajar tu bukan lepasan Azhar, sorry ya aku nak belajar. Dia tak tahu orang lepasan Azhar ni masuk belajar Azhar tu bukan mestinya Islam. Orang kafir pun tak apa boleh ngajar. Boleh pergi belajar di Universiti Azhar. Dan orang yang belajar di Universiti Al-Azhar, orang yang belajar di Universiti Azhar, bila balik kampung, bukan dia ngajar apa yang dia belajar di Universiti Azhar. Dan untuk makluman jemaah, alhamdulillah, hari Rabu baru ni, Ustaz jumpa dengan salah seorang anak buah Ustaz, dan dia khabar, Baba, dia panggil Baba. Baba, alhamdulillah, kitab Baba Muqaddimatul Ibadah, ramai ustaz-ustaz mengajar di Mesir, di Yaman dan di Syria. Dia di sana tu, pelajar-pelajar di tanah Jawi ni,
Indonesia, Malaysia, Fatani. Bila dia pergi Dinu, dia akan cari orang Malaysia Dinu. Selain dia belajar bahasa Arab, kitab Jawi lama dia belajar. Sebab hak itulah modal untuk dia balik sini untuk dia mengajar untuk orang kampung. Dia tak mengajar apa yang dia belajar hak di Universiti Azhar tau. Dan insya-Allah kayak gini kalau bila kitab Syarah Penawar bagi hati ni siap, kita ustaz akan buka siapa yang nak beri wakaf kepada pelajar-pelajar yang belajar di Universiti Azhar, yang sedang belajar di Universiti Azhar, Yaman dan Syria, insya-Allah. 2 hotel Nah, 2 hotel. Dia harga istimewa untuk ustaz nak bagi kepada orang yang nak wakaf dan sebulan untuk promosi kitab tu, insya-Allah. Jadi kayak gitu dah. Jadi insya-Allah moga-moga kita dimudahkan oleh Allah untuk menambah amal ibadat kita sebelum kita dikembalikan kepada Allah ke alam barzakh. Wallahu alam. Okey, ada soalan? Kita dah masuk minggu depan lah, kita masuk bahagian rukun solat yang kelima, iaitu membaca rukuk. Baik. Soalan alhamdulillah. Persoalan, kalulah kita semayang, kita solat, dan dulu kita belajar macam ke biasa tu lah, dan kita tak tahu pun solat tu kita sah ataupun tidak. Nak tahu solat kita sah ataupun tidak, kita tengok bila kita belajar, contohnya kita belajar dan kita baca bacaan yang wajib di dalam solat depan guru. Bila guru kata okey, boleh dah. Contohnya, dan perbuatan kita buat solat tu, guru kata boleh, ini menunjukkan solat kita hak lepas sah. Tapi kalau kita baca bacaan betul, tapi perbuatan tak ada tamakninah, gerak menunjukkan solat kita hak lepas tidak sah. Bila tidak sah tu, kalau ada pendapat kata kita istighfar bertaubat saja kepada Allah. Tapi yang sebaiknya nak ihtiyat, kita qadalah setakat mana yang mampu. Sama juga dengan puasa. Tapi puasa biasanya tak sah. Biasanya puasa orang tahu. Kita tak belajar mana pun, dah puasa tu kita tak makan, kita tak minum, dak isap rokok tu tahulah ke dah. Dak setubuh siang hari, orang tahu dah. Hak semayang. Sebab jangan jadi macam seorang jemaah dulu, bila dia pergi Mekah, balik Mekah baru dia tahu solat dia tidak sah. Tu tak mahu. Dan anak-anak kita, khususnya anak puang, kena pastikan ibadat dia sah dan hik nifah tu dia belajar sebelum dia nikah. Kalau tak, kemungkinan besar boleh bawa kepada dia nikah tu akan menjadikan menambah jauh dia kepada Allah. Dan satu lagi soalan, dia kata hak ni dalam WhatsApp dah. Dia kata betul ke saya ada dengar kalau kita dah mandi wajib tak perlu berwuduk lagi untuk solat. Ada pakar tak? Ada siapa nak pakar tak? Ada? Ayah aku? Ada? Mani pakar gitu? Ya? Okay. Dia kata betul ke saya ada dengar kalau kita dah mandi wajib tak perlu berwuduk lagi untuk solat. Sebab mandi wajib dah mencakupi
yakni dah angkat hadas besar. Maksudnya bukan dah angkat hadas besar. Maksudnya bila kita mandi wajib, kita mengangkat hadas besar, automatik hadas kecil terangkat. Jadi gitu dah. Baik, dengar baik. Kes tu kena belajar. Dia gini. Memang ada pendapat apabila kita mengangkat hadas besar, automatik hadas kecil dia terangkat. Jadi lepas pada kita mandi wajib tu, ada ulama mengatakan makruh kita berwuduk untuk nak sembahyang. Lepas pada mandi wajib. Okey? Itu satu. Makruh tu dibenci. Tapi persoalannya, kalau dalam kitab Sabilan Muhtadin saja dia ada 2 tempat dia khabar. Ini khilaf ulama. Tapi kalaulah kita buat ikut mana-mana boleh saja. Tapi kalau boleh kita ikut hak kuat. Baik. Ada pendapat dalam mazhab kita Syafi'i, siapa yang mandi wajib makruh dia berwuduk untuk nak menunaikan solat dengan syarat. Dengan syarat ketika dia mandi wajib tu dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk. Maksudnya masa dia mandi tu dia dak kecing. Tapi kalau masa mandi tu, tengah mandi tu kan sejuk kan, kecing tu big sikit. Maka hak tu lepas mandi wajib, dia wajib ambil wuduk mula untuk nak sembahyang. Ataupun tengah mandi tersentuh tapak tangan tu dengan kemaluan, zakar contohnya. Maka hak tu terbatal wuduk dan wajib dia berwuduk lepas mandi wajib. Okey? Hak tu hak kuat. Jadi jangan hanya sekadar mandi wajib je. Sebab memang ada pendapat mengatakan, dah dia kata bila kita mandi wajib, kita kecing ke, kita ketuk ke, kita sentuh ke, hak tu mandi tak selesai lagi. Ada gitu. Tapi yang kuatnya hak tadi. Jadi kayak gitu. Maksudnya kalau nak buat gitu boleh. Maknanya sebelum kita mandi wajib tu, kita kecing dulu. Kita kecing dulu, berok dulu ke, basuh berok dulu ke. Antaranya, lepas tu kita berwuduk. Berwuduk dulu sebelum mandi. Jadi kayak gitu. Lepas tu, masa dalam mandi tu, tak ada nak kecingnya. Sebab tadi kecing dah. Tapi sebaiknya, kita dak buat bila dak kita terkecing ke, terketuk ke, kita berok ke, tersentuh zakar ke, dak berlapik dengan tapak tangan, maka benda tu membatalkan wuduk dan wajib kita berwuduk selepas pada mandi wajib untuk solat, menunaikan solat. Persoalan yang dia kata ikut logik, memanglah bila kita mengangkat hadas besar, automatik terangkat hadas kecil. Memanglah. Tapi persoalan kalau kita tanya pula, apabila seseorang tu dia berwuduk, kita berwuduk, ada dalam keadaan wuduk lah, tiba-tiba kita terkeluar mani. Orang lelaki kalau katakan, orang lelaki tu dia keluar mani, dia tak sentuh zakar dia tak. Jadi dia terkeluar mani, wuduk dia sah tak? Wuduk dia batal tak? Nak tanya. Wuduk dia batal tak? Warna senyap. Apabila seseorang, contohnya seorang lelaki, dia ada wuduk. Dalam keadaan dia berwuduk tu, tiba-tiba dia terkeluar mani. Bila dia terkeluar mani, wuduk dia tidak batal. Dalam mazhab kita Syafi'i, wuduk dia tidak batal. Tapi dia maksudnya dia masih ada hadas kecil. Dia suci daripada hadas kecil. Tapi dia telah berhadas besar. Ini mazhab kita Syafi'i. Kes tu je kita bila ngaku mazhab Syafi'i, belajarlah dalam mazhab kita Syafi'i.
orang seseorang yang berwuduk, ada wuduk, apabila dia terkeluar mani, maka wuduk dia tidak batal. Maksudnya dia masih lagi suci daripada hadas kecil. Tapi dia berada dalam hadas besar. Dah dia boleh sembahyang tak? Tak boleh. Sebab apa? Hadas besar. Hak tu kena belajar. Jangan kita ambil sikit-sikit gitu masalah. Oh, kalau kita hadas besar, kita akad hadas besar, automatiklah akad hadas kecil. Sedaplah dengar. Boleh mana Dia hak TikTok tu dia ambil sikit-sikit. Kita ambil sikit-sikit. Kalau hak kita sendiri pun kita ambil sikit-sikit. Kita tak ambil detail. Kalau nak ikut detail, ikut pengajian. Baru jadi. Yang jadi macam keliru hak maki ke ustaz baru ni tu kan itu lah. Hak zakat fitrah tu. Dia kata ustaz ni ustaz kampung. Tak ada tauliah. Kena bila? Jadi kayak gitu istilahnya. Kalau kita nak nafi apa yang ustaz khabar, sertakan datangkan dalil dalam kitab mana. Bukan tanya dari mana ustaz tu mengajar. Jadi kayak gitu. Ni kita tak bawa dalil, tak bawa kitab apa, pendapat ulama mana tak khabar. Tak tanya pula kita ambil dalam kitab mana. Itu jahil murakkab. Jadi kayak gitu. Boleh dah? Dekat ni ada enggak? Gini, okey. Jadi hak nak sebelum mandi wajib sunat kita berwuduk. Jadi sunat kita berwuduk tu maksudnya niat kita berwuduk tu adalah sebagai sunat sebelum mandi wajib. Niat wuduk lah. Saja aku mangkat ada kecil. Tapi kita niat berwuduk tu adalah kerana nak ambil sunat sebelum mandi wajib. Macam kita gosok gigi kau. Subuh tu, kita bangun, kita gosok gigi tu, yang pertama niat kerana sunat gosok gigi, baru bangun tidur. Tu pahala suku. Lepas tu kita sunat gosok gigi kerana apa? Kerana mulut berbau. Tu pahala sunat suku. Yang ketiga, kita sunat gosok gigi sebab lama tak cakap. Tu 3 suku. Lepas tu kita sunat gosok gigi kerana nak nak mandi wajib. Lepas tu hak tu pahala suku. Dan kita sunat gosok gigi kerana kayak gini nak menunaikan solat. Sunat suku. Dan sunat gosok gigi tu kerana kita nak berwuduk, itu pahala suku. Bukan hanya sekadar gosok gigi. Tak ada niat benda pun. Kalau kita gosok gigi saja, tak ada niat hak tadi, hak ustaz bilang 1, 2, 3, 4 tu kat situ tu, maka tak boleh pahala. Boleh bersih gigi je lah. Selama ni. Istilahnya. Boleh. Macam mana? Basuh kemaluan tu lepas pada basuh tangan. Dia nak basuh kemaluan ni sepatutnya sebelum basuh pergelangan tangan. Sebab lepas pada macam kita berok lah. Lepas pada kita berok, buang air besar, lepas tu kita basuh. Basuh tu, bila kita basuh tu, lepas pada kita basuh tu, barulah basuh pergelangan tangan untuk nak berwuduk. Bukan basuh pergelangan tangan, komo masuk air dalam komo masuk air dalam hidung, dah nak pergi basuh erok. Tak comel lah kayak gitu.
Selesaikan dulu basuh dubur tu ataupun farah tu. Dan hak ni satu lagi soalan. Dia kata kalau suami isteri tidur berasinggang selama bertahun-tahun. Ni macam-macam hal ni. Kalau suami isteri tidur berasinggang selama bertahun-tahun, bukan isteri menjauhkan diri, tapi suami tak nak. Apa soalan Dia gini, di sisi hukum, kalau suami reda, isteri reda, kalau isteri reda, tak ada masalah. Ada kok. Isteri kata, puas tengok mukamu. Istilahnya. Tapi kalau isteri tak reda, suami dosa. Jadi kayak gitu. Ni bertahun-tahun. Bukan 4 bulan. Bertahun-tahun. Hak ni kata suami, kalau tak embuh dah, tak embuhkan tu, jangan gantung isteri dok bertali. Cerai je lah. Kalau mu tak embuh. Jangan gantung gitu naknya. Itu haram. Melakukan anaya kepada isteri. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kesimpulannya ramai suami isteri ni tak belajar. Tu je gitu. Kalau kenang, masa kenang ya belaka. Masa kenang, masa bercinta, engkau lah bulan, engkau lah bintang, matahari, planet. Ada belaka. Mana aku? Mitok bulan jadi saksi. Jadi gitu. Tapi kalau dah balah, perang dunia ketiga. Okey, tak ada dah. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk mitok kesimpulan yang kita belajar tadi. Jika hak suami kepada isteri tu dah kira besar dah. Siapa ke jilat, isteri jilat nanah ataupun darah daripada hidung suami, tak lepas lagi wajib menunaikan hak suami, apatah lagi hak Allah. Jadi alhamdulillah, semoga amalan kita ni diterima oleh Allah dan dipanjangkan oleh Allah umur kita untuk meneruskan ketaatan kita kepada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa amalana wa du'ana tamah wa ighfir lana dhunubana ammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal ya karim.